Aku nak ambil baju aku lah. Kau bila sampai? Ini rumah aku. Yang kau nak ambil baju tu kenapa? Itu baju aku. Ini rumah kau ke? Iyalah, ini rumah aku lah ni. Patutlah. Busuk baju ni. Bukan baju aku rupanya. Kau datang rumah aku ni nak apa? Aku baru teringat. Aku datang ni sebenarnya nak masuk meminang anak kau. Engkau nak meminang Rokiah? Bukan Rokiah. Rokiah tu tak senonoh. Aku nak masuk meminang anak kau yang lagi satu tu, Hamidah. Hamidah tu bini aku. Hamidah tu bini kau? Dah kau ceraikan dia? Hamidah bini aku tu dah lama meninggal. Kesian. Kenapa kau bunuh dia, Mak? Aku tak bunuh dia. Dia meninggal kena sodok babi hutan. Kenapalah si Hamidah tu sodok babi hutan tu? Lah. Bukan Hamidah sodok babi hutan. Babi hutan tu yang sodok dia. Kesiannya Hamidah, kekasih aku tu. Hamidah tu bini aku. Kau baliklah, balik. Si babi hutan tu yang sodok, Hamidah. Kenapa kau marah aku pula? Kau balik, balik. Masalah tu dengan babi hutan.